Siapa Dia adalah sebuah filem terbaru daripada Indonesia dan pengarah dia adalah Garin, man. Oi, dia ni buat cerita yang bukan galeng-galeng tau. Nama-nama besar punya cerita tau. Dan saya rasa filem Siapa Dia ni adalah satu filem Indonesia yang unik, lain daripada yang lain. Mungkin korang dah pernah dengar saya cakap benda ni kan, macam cerita Labinak tu pun saya cakap lain daripada yang lain. Lepas tu cerita Pocong tu pun lain daripada yang lain. Tapi yang ni memang like legit saya cakap lain daripada yang lain sebab filem ni musical. Oh, musical. So, bila dia musical, kita expect dia akan like very fun punya cerita lah. Tidak, mat. Sini terus teranglah saya cakap dekat korang. Kalau korang tak ada apa-apa knowledge ataupun pengetahuan tentang apa itu sinema, tak ada pengetahuan tentang sejarah filem-filem Indonesia, tak ada pengetahuan tentang sejarah Indonesia tu sendiri, korang tak akan faham cerita ni.